SPRM kini telah dikawal oleh mafia. Rahsia Mafia Korporat Malaysia. Rahsia Mafia Korporat Malaysia. Sejak beberapa hari lalu, sebuah portal menerbitkan artikel berhubung sekumpulan individu melakukan cubaan merampas syarikat sedarai awam dan sebuah syarikat lain. Kepada disclaimer, saya tanya saja, bukan tuduh. Sebab inilah dakwaan yang dikeluarkan oleh laporan media antarabangsa Bloomberg dan mereka jarang buat dakwaan tanpa bukti yang kukuh. Dakwaan ini amatlah berat dan amat serius kerana SPRM adalah institusi yang sepatutnya bebas. Bebas daripada politik, bebas daripada tekanan korporat dan bebas daripada sebarang pengaruh luar. Isu ini menjadi lebih panas apabila tokoh politik seperti YB Rafizi Ramli secara terbuka mempersoalkan integriti kepimpinan SPRM dan mendesak siasatan bebas. Tidak lama selepas itu, beliau sendiri yang disiasat. Laju pula tu. Nak faham lebih tentang korporat mafia, anda boleh tengok di YouTube YB Rafizi Ramli. Bagaimanapun, SPRM telah menafikan sekeras-kerasnya dakwaan tersebut dan menyifatkan ianya tidak berasas. Persoalannya adalah, adakah kita benar-benar yakin institusi anti rasuah negara ini bebas daripada sebarang pengaruh? Atau kita sedang melihat sesuatu yang lebih besar sedang berlaku di belakang takbir? Kerana kalau dakwaan korporat mafia ini benar, maka yang rosak bukanlah satu individu, bukan satu kes, tapi yang rosak adalah keseluruhan sistem. Kalau badan yang sepatutnya memburu perasuah rupa-rupanya dipengaruhi kuasa dan kepentingan tertentu, maka kepada siapa lagi rakyat mahu bergantung? Ini bukanlah isu parti, bukan isu personal. Ini adalah soal masa depan negara. Dan kalau hari ini kita memilih untuk diam, esok lusa jangan pula terkejut kalau kebenaran juga boleh dikawal apabila anda menjadi mangsa.